Hai semua dan selamat datang. Okey, bayangkan situasi ni. Anda baru je habis temuduga dan sekarang tengah dalam fasa menunggu yang penuh debaran. Tapi, pernah tak korang fikir, apa sebenarnya berlaku lepas dapat panggilan keramat tu yang anda diterima bekerja? Jom kita bongkar sama-sama. Bermula dengan dokumen yang paling penting, surat tawaran kerja anda. Dapat tawaran kerja? Wah, tahniah. Serius, itu satu pencapaian yang hebat. Mesti rasa teruja kan? Tapi, sebelum anda terburu-buru capai pen dan nak tanda tangan, tunggu sekejap. Ambil nafas. Adakah anda betul-betul faham setiap ayat, setiap nombor dalam surat tu? Sebab inilah detik penentu yang akan jadi tapak permulaan karier baru anda. Okey, jadi jom kita mulakan dengan bahagian pertama, membedah siasat surat tawaran kerja. Dengar ni, ini bukan sekadar sekeping kertas biasa tau. Ia adalah satu kontrak yang sah. Satu perjanjian rasmi yang akan menggariskan perjalanan anda di syarikat baru. Jadi, apa sebenarnya surat tawaran kerja ni? Senang cerita, ia adalah dokumen hitam putih daripada majikan yang mengesahkan tempat anda di syarikat tu. Yang paling penting, ia menerangkan semua syarat-syarat kerja supaya kedua-dua pihak, anda dan majikan, faham benda yang sama. Tiada ruang untuk, saya ingatkan di kemudian hari. Slide ni, anggaplah ia sebagai kawan baik anda. Ini adalah senarai semak, checklist, 10 perkara paling penting yang wajib anda periksa dalam surat tawaran tu. Guna ni sebagai panduan untuk pastikan tiada apa-apa yang terlepas pandang. Jom kita tengok beberapa perkara yang paling kritikal. Dan sudah tentulah, perkara pertama yang mata kita semua akan cari, bab duit kan? Gaji. Macam contoh ni, kita nampak gaji pokok RM3,000 dan allowance RM300. Tapi jangan cuma tengok jumlah akhir je. Anda kena faham pecahannya. Apa itu gaji asas? Allowance tu untuk apa? Adakah ia tetap atau kena buat tuntutan? Ini soalan-soalan penting tau. Seterusnya, dua benda yang selalu datang sekali. Tempoh percubaan dan pengesahan jawatan. Fikirkan macam ni, tempoh percubaan tu macam test drive. Bukan syarikat je uji anda, tapi anda pun berpeluang untuk uji syarikat tu, sesuai ke tak dengan jiwa anda. Bila dah lepas tempoh ni, barulah anda akan disahkan sebagai pekerja tetap. Baik, selain gaji, apa lagi? Banyak. Jangan lupa periksa butiran-butiran kecil tapi penting. Waktu kerja macam mana, berapa hari cuti tahunan yang anda dapat. Kalau kerja lebih masa atau OT, ada bayaran tak? Dan yang paling penting, faedah-faedah lain macam kad perubatan atau insurans. Semua ni adalah sebahagian daripada pakej anda. Jadi, baca betul-betul. Okey, anda dah baca, dah faham, dah puas hati dan dah tanda tangan pun surat tawaran. Tahniah sekali lagi dan selamat datang ke kerja baru. Tapi, perjalanan anda sebenarnya baru je bermula. Sekarang kita masuk fasa kedua yang sama pentingnya, program induksi. Apa benda pula induksi ni? Induksi ni bukan sekadar program orientasi biasa tau. Ia satu proses yang dirancang rapi oleh syarikat untuk sambut kedatangan anda. Matlamat utamanya, untuk bantu anda kenal dan sesuaikan diri dengan budaya, peraturan dan cara kerja di tempat baru secepat mungkin. Jadi, kenapa syarikat sanggup laburkan masa dan tenaga untuk induksi? Sebab tujuannya sangat jelas. Ia untuk bantu anda supaya tak rasa kekok atau hilang arah pada minggu-minggu pertama. Ia juga cara terbaik untuk faham apa matlamat syarikat dan kenal siapa yang anda patut jumpa kalau ada apa-apa masalah. Pendek kata, ia untuk kurangkan rasa risau anda tu. Dan kesannya, sangat besar. Program induction yang mantap bukan je bagus untuk anda, tapi untuk syarikat juga. Bila anda cepat faham kerja, kuranglah kesilapan. Bila anda rasa selesa, motivasi pun naik. Dan yang paling best, anda akan lebih cepat dapat bina hubungan baik dengan rakan-rakan sekerja yang lain. Semuanya menang. Tapi, kena ingat, tak semua program induksi itu sama. Ada yang memang betul-betul membantu dan ada juga yang macam dibuat untuk cukupkan syarat je. Jadi, macam mana nak tahu satu program induksi itu betul-betul berkesan ataupun tidak? Apakah resipinya? Okey, ini dia bahan-bahan utama untuk satu program induksi yang menjadi. Ia mesti ada maklumat umum tentang syarikat, penjelasan tentang polisi dan peraturan, penerangan terperinci tentang tugas anda dan akhir sekali, lawatan keliling pejabat supaya anda tahu kat mana tandas dan pantry. Simple tapi sangat penting. Tengok suasana dalam gambar ni. Nampak tak? Semua orang nampak fokus, selesa dan betul-betul terlibat. Inilah hasil daripada satu program induksi yang dirancang dengan baik. Ia mewujudkan satu persekitaran yang positif, yang menyokong dan inilah kunci untuk permulaan kerjaya yang lancar. Sebaliknya, awas dengan tanda-tanda amaran ni. Induksi yang gagal selalunya sebab maklumat yang diberi tak cukup, cara penyampaian yang bosan atau tiada perancangan yang betul. Dan yang paling tak best, bila program dah habis, anda dibiarkan terkontang-kanting seorang diri. Yang itu memang tak patut berlaku.
Okey, jadi kita dah lihat dua peringkat paling penting selepas anda berjaya dalam temuduga, meneliti surat tawaran dan melalui proses induksi. Kedua-dua peringkat ini, percayalah, memainkan peranan yang sangat-sangat besar dalam menentukan kejayaan awal kerjaya baru anda. Kalau nak simpulkan semua ni dalam satu ayat yang mudah, macam inilah bunyinya. Surat tawaran kerja memberitahu anda apa tugas anda. Ia mentakrifkan skop kerja. Manakala program induksi pula mengajar anda bagaimana untuk berjaya dalam melakukan tugas tu mengikut cara dan budaya syarikat tersebut. Sebagai penutup, saya nak anda ingat analogi ni. Anggap surat tawaran kerja tu sebagai peta anda. Ia tunjuk ke mana anda nak tuju. Dan program induksi pula adalah kompas anda. Ia bantu anda untuk sampai ke destinasi tu tanpa sesat. Anda perlukan kedua-duanya untuk memulakan pengembaraan kerjaya baru anda dengan langkah kanan. Jadi soalannya, adakah anda bersedia?